Assalamualaikum, saya Hana daripada Maestri Kedai Berhad. Hari ini saya berada di Kampung Teraci di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Rumah dah lihat di belakang saya ni mempunyai 3 bilik, 2 bilik air dan 1 surau, dan bukaan tapak 37 x 50 dan total keluasannya adalah 1349 kaki persegi. Tanpa bermasa, jom kita review rumah di belakang. Ini adalah ruang tamu yang berkeluasan 14 x 20 kaki. Di Imahis, ketinggian lantai ke siling kami adalah 11.5 kaki dan untuk kemasan L-box di-upgrade oleh owner. Dan di sebelah ruang tamu mempunyai satu ruang makan, ruang dapur berserta dengan stor. Untuk keluasan ruang makan berserta dengan ruang dapur adalah 11 x 10 kaki. Di Imahis, kami berikan table top berserta dengan backsplat secara percuma. Dan untuk bartender ni di-upgrade oleh owner. Okey, untuk pintu di bahagian store di-upgrade pada pintu swing door. Dan untuk keluasan di bahagian store adalah 5 x 10 kaki. Dan ini adalah ruangan walkway yang menghubungkan kepada 4 bilik. Di setiap pintu bilik kami berikan pintu modular dengan kemasan cat jenama Nippon Paint. Dan jom saya tunjukkan bilik utama. Okey, dan ini adalah bilik utama yang berkeluasan 14 x 15 kaki. Kami berikan kemasan plaster siling berserta cornice di seluruh ruang dan terdapat satu bilik air di bahagian dalam. Okay, dan ini adalah bilik air 1 yang berkeluasan 9 x 5 kaki. Di Imahis kami berikan kemasan tas sehingga ke siling, cuma untuk design tas ni di-upgrade oleh owner. Okay, dan ini adalah bilik 2. Untuk keluasan bilik 2 dan bilik 3 sama keluasan iaitu adalah 11 x 10 kaki. Dan untuk pole wiring lampu kipas dah include dalam package kami, cuma untuk fan aircon dikira tambahan wiring. Dan ini adalah bilik 3. Untuk kemasan cat di bahagian dalam kami berikan kemasan cat jenama Nippon Paint Easy Wash dan di bahagian luar kami berikan Nippon Paint Weather Bond. Anda boleh memilih satu warna di bahagian dalam dan 3 warna di bahagian luar. Okey, dan ini adalah bilik air 2 yang berkeluasan 9 x 5 kaki. Untuk kelengkapan sendiri asas dah include dalam package kami, cuma untuk toilet bowl dan sinki di-upgrade oleh owner. Untuk ketinggian lantai ke siling kami di bahagian bilik air kami berikan 9 kaki dan yang terakhir untuk pintu di-upgrade kepada pintu swing door. Dan yang terakhir ini adalah bahagian surau yang berkeluasan 10 x 9 kaki. Untuk kemasan dinding kami skim di bahagian dalam dan untuk Swiss standard kami berikan Swiss jenama Cement. Dan untuk kemasan tas kami berikan di seluruh ruang, cuma untuk design tas ni di-upgrade oleh owner. Dan jika anda berminat dan nak tahu lebih lanjut, follow Imahis for more info dan jangan lupa grab peluang anda untuk dapatkan konsultasi secara percuma. Ingat, kami menerima 3 kaedah bayaran dan kami cover di 8 buah negeri. Apa pun, follow Imahis for more info. Bye, Assalamualaikum.